Hai, jom ikut I pergi KL. Hari ni I nak bawa you guys pergi main water sport. Tapi sebelum tu kita pergi dekat Nana first. Yo, I tak sempat breakfast. So Nana buatkan Kids Sweet punya meal replacement for me untuk alas perut. Woi, baiklah Nana ni. Anak siapa lah ni? Nana, shake. Thank you. Susah-susah je. Tak selesa lah minum kena tenung macam ni. Okay dah, jom let's go. Kita naik Grab pergi OU. Lepas tu kita cari flow rider. Lepas tu register lah. Amboi, melampau selfie. Tengoklah ni. Ya, lambat tu. Ni. Kita pakai wristband. Yang seorang ni macam ni. Banyak glue. Yang seorang lagi macam ni. Tengok si Akmal ni, test market pula. Wow. Lepas tu kita pergi changing room tukar baju. Perempuan juga kan? Janganlah. Betul. Canggih orang lokal dia, futuristic sangat. Sabun. Wah. Okey dah tukar dah. Jom kita pergi surfing. Excitednya. Tengoklah dia ni, kalau tak buat hal tak sah. Rasa nak sepak aje. Anyone tolong call parent dia. Sudah. Okey dah boleh masuk. Mula-mula ni our instructor ajar dulu apa yang patut. Siap demo sekali. Oh, bestnya. Tapi takut nak try first. So masing-masing be like Sekarang. Tak ada, no. No. You go first. Gimana? Dia lebih bagus kalau kita nak terlihat kan? Betul tak? No. Tak ada. Yes! No. Man first. Cepat. Okay. Secret lah, okay. Nak hari tampung. Nana. As long as it's not me. Yay. Puas hati, kau asam betul. tak pasal-pasal Nana kena go first. Oh yo. Accident. Dia ni duk gelak-gelak. Kau pergi sekarang. No, tu dia. Muka tak nak kalah. Siap rempit tu. Melampau. Tu makan dia. Okay, my turn pula. Wow. Aduh, bot ni tak bagi kerjasama lah. Wah, seronok main mendalah ni. Woi, apa ni? I asyik kena sembuh je. Tak guna. Enjoy yourself. Mestilah. Lama tau I bertahan sampai kena halau dengan air. Okeylah, sambung dekat next video. Bye.